Bermula tahun 2027 akan ada satu perubahan yang agak besar dalam landscape persekolahan di Malaysia. Satu pilihan baru bakal dibuka untuk para ibu bapa. Peluang untuk anak-anak kita memulakan darjah 1 lebih awal. Ini sudah tentu satu perubahan yang besar. Jadi, jom kita fahami bersama apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan garis panduan baru ni. Dan inilah dia persoalan utamanya. Patutkah anak anda yang berumur 5 tahun lebih tu memulakan darjah 1? Ini adalah satu keputusan besar yang bakal dihadapi oleh ramai ibu bapa tak lama lagi. Jadi, untuk bantu anda buat keputusan, jom kita selami butirannya bersama-sama. Untuk kita faham dengan lebih jelas lagi tentang dasar baru ni, kita akan lihat 5 perkara penting. Pertama, pilihan baharu yang ditawarkan. Kedua, macam mana nak semak kesediaan anak kita. Ketiga, suasana bilik darjah nanti macam mana. Keempat, apa persediaan pihak sekolah. Dan akhir sekali, bagaimana ia akan membentuk laluan persekolahan anak anda. Jom kita mulakan. Baiklah, kita mulakan dengan yang pertama sekali. Apakah sebenarnya pilihan baharu yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan ni? Selama ni, kita semua tahu yang anak-anak akan masuk darjah 1 bila umur mereka dah cecah 6 tahun ke atas kan? Tapi, bermula tahun 2027, satu laluan baharu dibuka di mana mereka boleh mula seawal usia 5 tahun ke atas. Ya, ini memang satu ancakan yang sangat besar dalam sistem kita. Dan perkara ini sangat penting untuk kita tekankan, ini bukan satu kewajipan. Kementerian Pendidikan dah jelaskan banyak kali, ini adalah pilihan sukarela. Kuasa untuk membuat keputusan terletak sepenuhnya di tangan anda sebagai ibu bapa berdasarkan pemerhatian anda sendiri terhadap kesediaan anak anda. Jadi persoalan seterusnya, mestilah macam mana kita nak tahu sama ada anak kita ni layak atau tidak untuk pilihan ni? Jom kita tengok apa syarat-syaratnya. Terdapat 3 syarat utama yang perlu dipenuhi. Pertama, anak anda wajib pernah mengikuti prasekolah. Kedua, mereka perlu lulus satu ujian saringan kesediaan yang khas. Dan ketiga, seperti yang kita sebut tadi, anda sebagai ibu bapa perlu memohon secara sukarela. Satu lagi perkara penting yang anda kena ingat, ini adalah komitmen untuk 1 tahun penuh. Menurut garis panduan, sekali anak anda dah didaftarkan, dia perlu menghabiskan keseluruhan tahun persekolahan tersebut. Pilihan untuk tarik diri di pertengahan jalan tu tak dibenarkan. Soalan yang bagus. Adakah dasar ni hanya untuk sekolah kerajaan? Macam mana pula dengan sekolah-sekolah swasta? Jawapannya, ya, tak ada masalah untuk sekolah swasta turut serta. Tapi, ada tapinya. Mereka mesti dan wajib ikut kaedah pelaksanaan yang sama seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Ini untuk pastikan kualiti dan standardnya seragam di seluruh negara. Okey, sekarang jom kita sentuh satu isu yang mungkin paling merisaukan ramai ibu bapa. Macam mana dengan pembelajaran? Adakah kurikulum darjah 1 ni terlalu berat untuk anak yang baru berumur 5 tahun? Untuk menjawab kerisauan ni, Kementerian Pendidikan dah pun keluarkan kenyataan rasmi. Mereka beri jaminan yang kurikulum persekolahan 2027 tu nanti dah dirangka khas untuk memastikan asas pembelajaran anak anda tak akan terjejas walaupun mereka bermula lebih awal. Jadi, apa bezanya kurikulum baru ni? Ia akan disesuaikan khas untuk tahap pemikiran atau kognitif murid yang lebih muda. Tumpuan utamanya adalah untuk pastikan semua murid dapat kuasai kemahiran asas dengan betul-betul kukuh. Dan kurikulum ni juga direka untuk membina asas yang kuat untuk semua murid dalam kohort tersebut. Sekarang kita beralih pula pada persoalan logistik. Kalau lebih ramai kanak-kanak masuk sekolah lebih awal, adakah sekolah-sekolah kita mempunyai sumber yang mencukupi? Cukup ke kelas? Cukup ke cikgu? Cuba kita bayangkan sekejap. Pada tahun 2027 tu nanti, akan ada 2 kumpulan umur yang masuk sekolah serentak. Kumpulan yang biasa berumur 6 tahun ke atas dan kumpulan pilihan yang berumur 5 tahun ke atas. Ini bermakna jumlah murid akan meningkat secara mendadak. Jadi, apa rancangan kementerian untuk bersedia? Pelan tindakan KPM merangkumi beberapa bidang utama. Dari segi infrastruktur, mereka akan tambah bilik darjah dengan lebih pantas menggunakan sistem pembinaan khas. Untuk guru pula, mereka merancang untuk menambah bekalan melalui 3 cara, melatih guru baharu, melatih semula graduan pendidikan dan juga mengambil guru secara kontrak. Akhir sekali, jom kita lihat gambaran yang lebih besar. Apakah kesan keputusan ini terhadap keseluruhan laluan pendidikan seorang anak tu nanti? Mungkin ini soalan yang paling penting bagi ibu bapa di luar sana. Kalau anak saya masuk awal, adakah dia kena ulang darjah 1? Adakah dia akan terperangkap di darjah yang sama selama 2 tahun? Jawapan daripada Kementerian Pendidikan sangat jelas dan tegas. Tidak. Tiada isu murid perlu berada di darjah 1 selama 2 tahun. Murid akan terus maju ke darjah seterusnya seperti biasa.
Laluan pendidikannya adalah sama macam biasa. Mereka akan belajar selama 6 tahun di sekolah rendah dan tamat pada usia 11 tahun lebih. Kemudian 5 tahun di sekolah menengah dan tamat pada usia 16 tahun lebih. Kesimpulannya, mereka hanya akan habiskan zaman persekolahan setahun lebih awal daripada rakan-rakan yang lain. Jadi, mari kita imbas kembali 4 perkara utama yang anda perlu ingat. Pertama, ini adalah pilihan sukarela. Kedua, ada syarat kelayakan yang perlu dipenuhi. Ketiga, kurikulumnya telah diubah suai khas untuk mereka. Dan keempat, anak anda akan tamat sekolah pada umur 16 tahun lebih selepas melalui laluan persekolahan yang lengkap. Setelah mengetahui semua fakta daripada garis panduan rasmi ini, keputusan kini kembali kepada anda. Dengan maklumat ini, anda sekarang lebih bersedia untuk menilai dan memutuskan apa yang terbaik untuk penjalanan pendidikan anak anda yang unik tu.